Di mana yang kita terpaksa tunduk kepada parti Cina? Di mana yang saya dan Datuk Seri Zahid ni jadi pekakas pada orang? Apa kamu ingat kami ni murah macam kamu? Apa kamu ingat kamu ini boleh jual maruah kami seperti kamu? Tak ada orang tahu. Terengganu dia anak tirikan. Saya dah baca kenyataan. Dana kita bagi kepada Terengganu jauh lebih tinggi daripada dana semasa kerajaan Perikatan Nasional Perintah. Dan tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah politik di belakang di kampung, tak ada buat apa. Ini yang 10 bilion untuk pegawai, 13 bilion untuk rakyat, untuk 9 juta orang, tak ada buat apa-apa. Jadi saudara, ada pilihan raya kecil air kuning. Ini kesempatan maki hamun. Perdana Menteri bohong, tak buat apa-apa. Tapi sekarang Allah takdirkan saya Perdana Menteri. Saya malah lakukan sebaiknya. Nak buktikan orang Melayu ini boleh pimpin dengan baik. Nak buktikan Malaysia boleh angkat. Tiap-tiap bulan kita dapat SARA, kita dapat STR, tunai rahmah. Sekarang sudah cecah 9 juta orang yang dapat. Bagaimana kita kata kita tidak dapat apa-apa? Apa jenis manusia ni? La in syakartum la baiki lebuh raya, nak baiki projek klinik kampung orang asli. Dari mana uang itu? Dari cukai orang kaya. Mana ada boleh satu negara selesai masalah semua sekali? Tapi kita buat. Kita cuba sebaik sedaya upaya kita. In uridu illa islah. In uridu illa al-islah mastata'tu. Kita cuba sedaya upaya kita untuk perbaiki masalah. Ada orang kata kita janji tak tunaikan. Saudara-saudari, ramai yang penjawat awam yang ada hadir pada malam ini, 12 tahun tak diberi perhatian kajian semula skim gaji mereka. Kita ambil perhatian kerana mereka dipaksa kerja kuat. Tata kelola harus diperbaiki. Cabaran baru, tenaga, digital, AI, pelaburan harus masuk segera. Malaysia sekarang terangkat. Prestasi pelaburan baik, prestasi pertumbuhan baik, inflasi terkawal. Sebab itu saya bertanggungjawab bersama dengan Datuk Seri Zahid dan rakan-rakan jemaah menteri, tambah tingkatkan gaji mereka. Siapa kata kita tidak buat apa-apa? Kita lakukan. Gaji menteri, timbalan menteri tak naik. Gaji penjawat awam kita naikkan kerana tidak diberi perhatian selama 12 tahun. Berapa kesan gajinya? Untuk 1 tahun tambahan 10 bilion ringgit. Maknanya kita ambil tahu KSN ada di sini. Bila kita naik skim gaji, ini kali pertama yang bawah ini, yang peringkat rendah itu naik lebih tinggi daripada sampai ke atas. Jadi peratus kenaikan umpamanya polis, yang di bawah kenaikannya lebih tinggi daripada ketua polis negara. Nasiblah. Tetapi ini pendekatan kita, saudara. Tiap-tiap bulan kita dapat SARA, kita dapat STR, tunai rahmah. Sekarang sudah cecah 9 juta orang yang dapat. Bagaimana kita kata kita tidak dapat apa-apa? Apa jenis manusia ni? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tanda syukur. Kita jalan, jangan ambil wang yang bukan hak kita, jangan sakau, jangan ambil projek untuk peribadi kita. Untuk pastikan negara ini hebat. Itu matlamat saya. Ya. Jadi sebab itu saya katakan, untuk STR berapa jumlahnya? Sudah cecah 13 bilion ringgit. Dan tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah politik di belakang di kampung, tak ada buat apa. Ini yang 10 bilion untuk pegawai, 13 bilion untuk rakyat, untuk 9 juta orang, tak ada buat apa-apa. Jadi saudara boleh dengar, tapi jangan pakai. Kita Malaysia ini sudah sampai tahap kita boleh angkat kedudukan kita.
orang hormat kita. Semalam, saya bayangkan, Perdana Menteri New Zealand telefon. Esok Perdana Menteri Jepun hubungi saya. 2-3 hari yang sudah Presiden Indonesia datang. Kata, Pak Anwar, boleh ketemu sebentar? Saya kata, okey, di mana? Oh, saya datang. Kita makan dan bincang soal ekonomi Malaysia Indonesia, kerjasama, tarif Presiden Donald Trump, dan bagaimana kita kerjasama. Ini dia nama dan image Malaysia sekarang. Jagalah negeri ini baik-baik. Pilih wakil-wakil yang boleh jaga kepentingan kita, yang mampu tadbir dengan baik, yang tidak timbulkan permusuhan. Hari ini yang ramai orang Islam, saya lihat orang Cina Buddhis pun ada, orang India ada, orang asli ada. Kita santuni sama. Dia makan yang sama, dia solat lain-lain, dia makan yang sama, dia sahabat sama. Apa salahnya? Di mana yang kita terpaksa tunduk kepada parti Cina? Di mana yang saya dan Datuk Sri Zahid ni jadi pekakas pada orang? Apa kamu ingat kami ni murah macam kamu? Apa kamu ingat kamu ini boleh jual maruah kami seperti kamu? Tak betul, saudara. Cakap pada negara-negara Melayu, cakap pada negara-negara Islam. Bila ada kuasa, apa yang kamu buat? Bila ada kuasa, apa yang kamu betulkan? Dan sebab itu saya ambil kesempatan ini, ya, untuk Menteri Besar. Saya tahu majlis ini majlis santun Aidilfitri Madani, tapi ini kesempatan saya menjelaskan. Kalau ada pilihan raya kecil air kuning, ini kesempatan maki hamun. Perdana Menteri bohong, tak buat apa-apa. Kita kerja susah daripada pagi sampai malam untuk jaga rakyat ini. Saya lalui hidup yang derita yang lama. Lokap mana, penjara mana saya lalui. Tapi sekarang Allah takdirkan saya Perdana Menteri. Saya malah lakukan sebaiknya. Nak buktikan orang Melayu ini boleh pimpin dengan baik. Nak buktikan Malaysia boleh angkat. Ini dia matlamat kita. Sebab itu kita berpakat bersama-sama. Ini ada saja mikrofon, start daripada awal maki orang. Dah ada kerajaan, dah jadi Perdana Menteri. Apa yang dia buat? Tipu saja. Sudah tak betul. Naik harga elektrik. Saya naik untuk siapa? Kita naik elektrik itu untuk orang asing, untuk orang kaya. 15% terkaya. Yang ada di sini siapa yang naikkan? Ada yang kena bayar kadar elektrik yang tinggi? Tidak ada. Sebab apa saya naikkan kadar elektrik bagi orang kaya? Sebab kita bayar subsidi untuk orang asing 3 juta orang lebih. Kita bayar cukai, dia dapat subsidi elektrik. Kita bayar cukai, orang kaya, paling kaya di Malaysia ini pun bayar, dapat subsidi. Apa salah dasar itu? Kalau saya tak naikkan, dari mana saya nak bagi projek tadi? Jumpa Menteri Besar, Ahli Masyarakat Negeri, nak sekolah baru, nak tambah hospital, membesarkan hospital, nak baiki lebuh raya, nak baiki projek klinik kampung orang asli. Dari mana wang itu? Dari cukai orang kaya. Jadi tolong faham. Saya minta rakan-rakan, ya, terima kenyataan. Malaysia ini kita juga hadapi, bukan kurang masalah, banyak juga masalah, ya. Minggu lalu Presiden Donald Trump Amerika buat kejutan. Tak semena-mena naik cukai. Ada yang naik 50%. Vietnam, Cambodia 30%, Indonesia. Kita 24%, Thailand 30%. Akan kesan nasib baik dia tangguhkan pelaksanaannya. Tetapi kita tak boleh bergantung kepada orang asing. Perpaduan kita harus kuat, kerja kita harus kuat, program kita harus baik, pelaburan mesti datang.
pekerjaan anak-anak mesti terjamin. Saya tak peduli apa pelaburan itu dari Amerika, ya silakan. Dari India, silakan. Dari negara Cina, ya. Kerana apa? Kita nak jaga kepentingan supaya anak-anak kita dapat kerja dengan baik. Saya lalu tadi saya tanya seorang saudara saya tak kerja di mana? Dia kata lembaga pelabuhan Kuantan. Bagaimana sekarang? Oh, sekarang rancak kegiatannya. Bila rancak kegiatan, pendapatan boleh tingkat. Itu matlamat kita, saudara-saudari. Jadi saya harap kita guna peluang ini. Dunia iktiraf kita kerana kita aman. Tengok negara-negara lain kucak kacir. Kita nak jadi negara Muslim yang baik. Oh, nak tolong Gaza. Bagaimana nak tolong kalau kita miskin, pakai dana? Kita boleh tolong kalau kita ada keupayaan. Mengapa saya berani bercakap depan dulu Presiden Biden, depan Chancellor Jerman? Sebab apa? Sebab saya tahu Malaysia ini bersatu kuat. Saya tahu ekonomi kita mantap. Kalau negeri kita hampir bankrupt, tak boleh saya bercakap lagi bankrupt negeri ini. Sebab itu saya nak guna kesempatan ini. Besok saya di Kelantan pagi, petang di Pulau Pinang. Saya nak guna kesempatan, nak terang betul-betul. Ada orang kata, oh Terengganu dia nak tirikan. Saya dah baca kenyataan. Dana kita bagi kepada Terengganu jauh lebih tinggi daripada dana semasa kerajaan Perikatan Nasional Perintah. Masalah banjir di Pahang kita bantu, di Selangor kita bantu, Kelantan kita bantu dengan kos tertinggi kerana masalah banjir. Saya bukan peduli kata dia, oh kerana dia negeri PAS, tak ada. Tetapi apa yang dia buat? Dia jawab, dia hamun kita. Dia kata kita zalim, tak bagi perhatian, tak bagi wang ihsan. Ini wang kita bagi itu berkali ganda lebih daripada wang ihsan. Untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk kemudahan asas, untuk tebatan banjir. Yang ini kita lakukan. Sebab itu rakyat harus sedar. Jangan tertipu dengan pakaian. Jangan terpukau dengan janji-janji palsu. Rakyat harus terdedah, ikut fakta, dengar, nilai dengan baik. Selamatkan negara kita, selamatkan negeri Pahang dan negara Malaysia. Nah, ini saja. Minta maaf zahir batin. Dan kita santai malam ini. Saya ucap terima kasih kerana jarang ke Pahang. Saya ada minta kebenaran daripada saudara Datuk Seri Zahid tadi. Saya nak cakap, luahkan supaya kita boleh sama-sama tumpu perhatian kepada negara kita daripada kita kucak kacir, bergaduh sana sini. Ya, semoga Allah